Saya ni sebenarnya banyak dah mengikuti program daripada syarikat lain. Beribu dah sebenarnya saya habis. Untuk saya kiranya menurunkan berat badan saya. Dan kiranya daripada beribu tu adalah yang turun, tak sampai 5 kilo pun saya turun. Tapi yalah, kiranya saya kata saya nak cuba. Saya nak cuba dan pada saya, apa salah saya cuba. Gitu saya cakap dengan diri saya. Pada saya, kesihatan saya masa tu pun memang kencing manis. Bila berkaitan kencing manis saya dah mula naik kan. Sebelum tu saya dalam 5.2, 5.4. Tapi saya baru dapat result masa tu 6.1. Dah menyebabkan macam mana nak turun ni. Memang pernah turunnya kencing manis ke darah tinggi turun. Tapi pada saya kata saya nak cuba dan salah saya cuba. Saya katakan mana tahu kok turun berat badan, kok turun lah pula darah tinggi, kok turun pula kencing manis. Memang mulanya saya tak ada nak menaruh janji lah, menaruh pada saya boleh buat. Saya tak tahu sebenarnya, saya tak buat, saya rasa saya macam tak boleh buat je. Bila Cik Nabila cakap, bagi saya target kan, saya kata boleh ke? Alhamdulillah saya membuat penjelasan yang betul lah. Mungkin sebelumnya saya tak ada ilmu kan, sebenarnya ilmu tu amat penting. Bila kita nak buat sesuatu tu, ilmu amat penting. Kita boleh buat, orang kata apa ni, tak makan gula, kita boleh tak makan gula, makan buah, kita boleh apa yang buatkan puan nak join sebenarnya? gula macam mana, nasi macam mana, daripada kita boleh. sebelum Pada saya, bila saya join pada saya best. 76 Dan saya pada saya dah beritahu Cik Nabila, terima kasih banyak-banyak sebanyak kerana 12 saya selama ni kan, daripada saya berada di landasan yang betul lah.